Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melaksanakan pemberian nombor giliran tanpa had sepanjang waktu operasi di seluruh negara sejak 13 Januari lalu. Menurut Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fadli Ramli, langkah itu diambil susulan maklum balas orang ramai mengenai nombor giliran habis sebelum kaunter ditutup. Jelas beliau, pemberian nombor giliran tanpa had dibuat pada Isnin dan Jumaat dari 7.45 pagi hingga 5.30 petang. Bagi Selasa hingga Khamis pula, ia bermula jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Pelanggan yang hadir dalam tempoh itu akan memperoleh nombor giliran dan menerima perkhidmatan pada hari sama. Bagaimanapun, nombor giliran masih perlu diperoleh menerusi sistem JPJ-EQ. Dato' Eddie Fadli menjelaskan situasi sebelum ini bukan berpunca daripada penutupan awal kaunter. Sebaliknya, ia disebabkan had kapasiti harian yang ditetapkan. Tambahnya, langkah berkenaan bagi memastikan setiap pelanggan dilayan tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan.